Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh melalui hantaran di Facebooknya berkata, Alhamdulillah DAP tidak takut dilawan, tetapi hanya takut hilang jawatan, hilang gaji besar, hilang kemudahan sebagai exco sahaja walaupun hanya menumpang. Tahniah DAP, anda memang bermaruah. Kenyataan Akmal itu muncul selepas Setiausaha Agung DAP Anthony Locke mengeluarkan kenyataan bahawa DAP tidak terkesan dengan sebarang ancaman dari pihak-pihak tertentu yang berhasrat untuk menyerang parti tersebut habis-habisan. Anthony Locke menegaskan bahawa DAP terus memberi tumpuan kepada isu-isu utama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Walaupun tidak menyebut nama pihak tertentu, Locke menegaskan bahawa DAP tidak gentar untuk berdepan dengan sebarang cabaran. Mereka yang mahu melawan DAP berhak berbuat demikian. Kamu boleh melawan kami, tapi kami juga boleh melawan kamu, katanya. Beliau turut menegaskan, DAP ditubuhkan bukan untuk berjuang menentang mana-mana parti, individu atau kaum, tetapi untuk memerangi rasuah, penyalahgunaan kuasa dan retorik perkauman yang sering kali dimainkan dalam arena politik. Anthony berkata demikian selepas merasmikan konvensyen DAP Selangor pada Ahad. Terdahulu, Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Exco Kerajaan Negeri Melaka. Keputusan itu adalah sebahagian daripada usaha beliau untuk melawan DAP habis-habisan.